Saudara, betul ke parti ini ada disiplin organisasi? Kalau betul parti ini ada disiplin organisasi, saya tidak akan diperlakukan sebegini rupa, dan timbalan Presiden Rafizi Ramli juga tidak akan diperlakukan sebegini rupa. Kenapa disiplin organisasi hanya terpakai kepada orang-orang tertentu sahaja dan bukan kita semua? Kalau saudara ada disiplin organisasi dan menggunakan saluran yang betul, saudara tidak akan keluarkan kenyataan untuk menendang Rafizi Ramli. Saudara, ini parti keadilan. Letakkanlah keadilan di tempatnya. Jangan kita zalim dengan orang hanya kerana orang itu bukan dalam kalangan kita. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana?